Okay, so hari ni korang dapat RM5 daripada aku. RM5 Syah, RM5. So korang, kita semua kena beli, kena habiskan dan tengok korang dapat apa. Nak beli apa tu? Okay, so kita tengok kita dapat apa dengan RM5 ni. Okay, so basically dia dapat RM5. Dia dapat RM5. So kita nak tengok apa RM5 yang Syah dengan Balkis nak beli. Kita tengok RM5 ni lah kan. Kita try, okay? Kita try dapatkan RM5 ni. Sini ada banyak kuih. Sini ada banyak traditional kuih. Berpasrah. Balkis beli apa? Bagi beli apa Balkis? Besi dah. Padas. Kecing-kecing. RM4. RM4? Sekejap. Okay. Beli dulu ya. Okay, Balkis dia dah beli. Dia dah beli kuih dia. Dia dah beli kecil dan ini guys. Dia pakai dah RM3. Sushi. Sushi logik. Sushi logik. Boleh beli dua je lah tapi. Okay. Boleh lah dua. Boleh lah, kita jadilah RM1 satu. So kita try. Kita try dapatkan. Cukup RM5 guys hari ni. Challenge kita. Beli apa Balkis? Sushi. Kenapa beli dua je? Okay. Tapi korang boleh datang dekat Bazar Kapur Raja ni. Sumpah banyak gila, nampak tu? Banyak gila booth yang korang boleh pergi. Nampak tu? Okey lah tu satu. Okay, satu Jepun. Ini Jepun Melayu. Jepun Melayu. Kecil. So apa? Bagi saya dapat Sushi dengan kopi apa? So Kopi asin. settle tak RM5? Accepted. Okay, sekarang turn Syah. Beli. Dia nak habiskan RM5 dia. So dia beli onde-onde. Balkis dia redha. Hari ni dia makan buka puasa tu je. So kita tengok total damage dia berapa. Kita nak onde-onde. Orang beli ayam bunting sebab dia RM10. So okey lah. Dia pun dah beli juga. So habis juga. So kita beli ayam bunting dulu. So ada yang nak beli air. So habis dah. Nanti kita bagi tahu. Ayam kuning 10 yang ada, 10 yang ada, 10 yang ada. Minyak kopi ada. Mari masuk mari. Mari masuk mari. Mari masuk mari. So esok, so lagi, so ayam lepas, so pokok budak. Guys, sini RM3 guys. Okay, kita tanya apa dia habis ini. Jualan. Dah dapat dah RM5. So, okay. So kita dah beli. So kita orang punya challenge accepted hari ni. RM RM5. Adilah orang punya challenge RM5 hari ni. So kita nak jalan-jalan bazar. Nanti korang tengok footage, okay? Okay, bye-bye.
pergi bazar panas-panas ni kan. Baik beli cepat tu. Hari ni kita orang buat challenge. Sebab tu lah. Diorang kena beli kan. Berapa ringgit? RM5 je hari ni. Kesian diorang. Nampak tu. Diorang boleh beli tu je. Yang ni je. Yang ni je. Tu je boleh beli. RM5 tu je. Okay, bye-bye. Lighting. Okay guys. Hari ni kita orang dah beli. Tunjuk bagus. Dah beli. Okay, challenge RM5 tu betul. Kereta. Challenge RM5 kita orang menjadi. Nanti kita orang review. Okay, kita orang beli apa. So stay tune. Okay guys. Hi. Kita orang dah masuk dalam kereta. Zoom. Korang dah habis membalik. Kita dah tengok Balkis. Okay, kalau korang nampak dia dalam video Adila, dia mesti video dia pasti dalam macam tu. Tengah hari malam dia pasti ada lighting. Lighting wajib Okay, so kita orang dah jalan dekat Kapur Raja punya bazar. And challenge accepted hari ni RM5. Ya. So first, Balkis beli apa? Saya beli. Tunjuk. Tadi mana? Ni, kat sini satu ni. Dengan Order tadi. So kita orang beli so far okay je. Bazar dia seronok. Not bad. So Balkis beli apa? Banyak gila. Sushi RM2 je dah beli. Abang tu macam Bekas sebesar ni 2 ketul je. 2 ketul je. Dengan Popia syrup. alright. Okay, Cukup diminum. Syah, sebab kita orang kita buat review ni sebab kita tak boleh makan lagi tau. So kita orang review siap-siap. Syah beli ondeh-ondeh. Yang ni RM3. And then Syah beli ayam gunting. Ayam lidi lah. Yang stick. Yang ni RM2 je weh. Murah gila. Besar weh. Besar tempat tangan. Nampak tu kita orang beli. So Adila pun beli sama. Tak ada. Adila pun beli juga ayam gunting. Tak besar. Besar. Super besar. So Adila beli tu dengan ada abang tu tadi suggest. Kedai dia semua RM3 tau. So abang tu cakap, Adila cakap lah hari ni saya buat challenge RM5. So saya tinggal RM3 je. Abang suggest apa? Yazid lah. So dia suggest mana? Ada Yazid dengan budak kelasnya, si Amal. Oh, so saya suggest tepung pelita. So nanti kita try tepung pelita dia sedap ke tak. Lepas tu selain daripada tu, okay, so far korang pergi bazar hari ni hunting sambil buat challenge. Okay tak? Okey je, tapi susah lah sikit sebab semua harga barang-barang dekat bazar mahal gila sekarang weh. Okay, Balkis. Besut. Ni kan besut kan. KT ni kita orang pergi semalam, nasi ada lagi RM7 tau. Sini tak ada. Dekat KT Sini tak ada. semalam beli RM7, RM8 je nasi. Dekat sini RM10. Betul? Oh my god. Maybe disebabkan ni kot. Disebabkan satu tempat dan satu disebabkan kalau Terengganu maybe diorang banyak sangat bazar, diorang kena kompetitif kot. Kalau kat sini dia tak payah. Sebab tu kot dia mahal sedikit. Tapi portion dia pun agak berbeza kan. Kalau semalam banyak Banyak gila. RM7 banyak. Besar. Yang hari ni RM9 normal. RM9 RM10 aku punya. RM10. Ayam pula kecil je. Untuk normal portion kita makan RM5-6 Maybe tu. sebab brand kot. Dia nak branding. Salah satu. Tapi sambung tadi bazar dia not bad. Parking pun banyak. Pakai mudah gila. Parking mudah gila. Tapi korang kena pergi range pukul 4.30, 5. Okay. Sebab sekarang pun tengah panas. Super panas. Panas gila. Panas yang sangat-sangat panas. Tapi itulah dia punya bazar macam kurang sikit peniaga daripada tahun lepas. Tahun lepas ramai gila kan. Tahun betul. ni macam kurang sikit. So far kita orang dah duduk sini 3 tahun. Tahun lepas banyak gila. Panjang gila. Yang viral-viral semua ada kat sini. Tapi kali ni dia macam a bit sendu sikit lah. Tapi okay lah untuk kita orang yang duduk sini nak rasa. Next korang nak pergi mana? Next. Balkis. Tak larat dah nak jalan. Tapi so far super best. Super seronok. So sekarang kita orang dekat Bazar Aidilfitri dekat JP. Ya betul. Tengok sini. Kita teman-teman Orang shopping. Tapi kita tak shopping Sebab kita orang tak minat. Betul. So dia orang membeli. Nanti next kita orang lagi more. Nanti kita orang beritahu kita orang more kat mana. Okay.
Okay, total damage kita orang hari ni. Semua tujuh. Boleh wake up. Alah, dah simpan. Tapi RM23 baik. okay, Mak Amin dah beli tu. Dia dah beli apa? Limit. Dua. Satu ni RM10. Dua RM20. Tengok. Okay, Eja beli tu. Adila dengan Bal sama. Nampak tu? Kita beli sama. Ya, kalau kau beli sama dengan Adil. Tak. Sebenarnya Adila ajak dia orang je. Macam, jom tengok macam kosmetik tu. Tak sangka lah dia orang masih terjebak. Sebab aku ingat Ada, dia promote. Dia racun kita orang. Aku ingatkan dia orang tak minat. So macam tak minat kan. Kau ajak orang yang memang budak ni. So macam ini lah total damage kita orang hari ni. Lepas tu sekarang kita orang Nanti aku review hari ni. kita orang dah lapar. Bukan lapar lah. Dia macam just nak snacking kan. So jom ikut pergi More. Let's go. Tutup sabun. Okay. 1, 2. Nanti korang tengok. Tahu-tahu kita orang dah sampai kat tempat More. 1, 2, 3. Lari. Okay, so kita orang dah sampai. Kita dah sampai dah. After a lot of mess. After a lot of mess. Kita dah sampai guys. Saya remake Kita dah sampai nampak tu. Nampak kan? Ada pelita-pelita. Sumpah lawa. pelita hidup. Pelita itu sumpah api. Memang pelita dia memang api. Memang Pelita kena RM2 tau. Cucuk sesa. memang rasanya memang ada RM1,000. Sebab sampai sana kan ada RM1,000. Daripada awal Daripada sana tu. Lepas tu sampai nanti kita orang tunjuk. Susuk jalan. Tapi jalan dia nanti kita orang review. Dah masuk kereta kita orang bagi tahu apa perasaan kita orang nak sampai sini. Tapi ada satu pelita tak nyala. So sekarang tengah 999. Mana? 999 tu satu. Tak pergi nyala. So Eza, apa perasaan ikut kita orang hari ni? Orang sakit macam tak sakit. So tapi basically kita orang kau tak nampak ke tu aku pergi ke? Dia macam mana kau nak pergi? Kau nak sana. Siapa yang terkelakar gila? Kau punya imagination tu boleh join ni. Apa nama dia? Oscar. Kot. Tak lah Oscar. Baca Cikot. Cikot. Hi guys. So kita orang nak balik. Tali sini lah pun nampak pelita. So kita orang Gelapnya. Kita orang nak kira cukup tak RM1,000. cukup tak RM1,000. Kita nak kira cukup tak RM1,000 per liter. Cukup dah sampai hujung sana tak nak kira. So kita orang dah pergi kat RM1,000 per liter. So recommended jugalah sebenarnya. Okay. So kita orang pun dah nak balik. Masuk locker. Korang boleh komen korang nak challenge apa buat dengan diorang berdua ni. Sebab diorang ni sumpah tak relax. Orang-orang kat sini semua suka diorang. Lagi-lagi ni Mac Kelantan. Aku pula. Mac Kelantan. So korang boleh komen kat bawah korang nak challenge apa ataupun korang nak video apa yang kita orang boleh buat. Jangan lupa like, share and subscribe.